non-ain duduk sama, kan? So jadi kalau benda ni dah jadi amalan kat situ, takkan amalan begini cikgu pejam sebelah mata. You all boleh tolong share saya punya latest VTT tu, kerana saya nak minta tolong sampai ke peguam. Kalau boleh tag peguam Cik Zara ni yang mewakili ibu bapa Zara, tolong tanya SOP, adakah pelajar asrama dibenarkan untuk interrogate pelajar lain? Satu. Keduanya, sekiranya itu kesalahan, maknanya apa tindakan yang dah dilaksanakan? Sebab kes ini dah berjalan lama. So takkan sekolah tidak mengambil apa-apa tindakan kepada pelajar-pelajar yang terlibat di dalam interogasi tersebut. Aurora kata dulu ada barang hilang pun bagi tahu. Yes, pasal itu SOP dia. Itu SOP dia, guys. Kita kalau apa-apa kan, SOP dia begitu, house rule dia begitu. Kalau kita duduk asrama, kita memang telah diperjelaskan dengan asrama punya SOP. So jadi kalau SOP itu kan, SOP itu telah di-betray ataupun telah tidak diikuti, bermaknanya telah melakukan satu kesalahan. Apabila melakukan kesalahan, mesti ada hukuman. So kita nak tanya, minta tolong mahkamah, tolong tanya lawyer, tolonglah tanya nanti. Kalau benda tu salah, apa hukuman yang dah diambil. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.